Melayu, mana yang tak sokong DAP ni, dia cakap. Saya tu terbalik. Saya nak cakap pada Anwar Ibrahim, Melayu mana yang sokong DAP ni, betul tak? Melayu mana yang sokong DAP, kita dah tahu perangai DAP tuan-tuan. Melayu yang sokong DAP, puak-puak dia tu lah, betul tak? Sekarang dia menggelabah tuan-tuan di Johor. Sebab apa dia menggelabah? Sebab kalau pengundi DAP Cina tak keluar, dia kalah. Masa PRN yang lepas, PRN 2022, Barisan Nasional menang 40 kursi. Time tu saya berkempen ada di sini. Sebab separuh daripada pengundi PH tak keluar. So kawasan-kawasan PH semua, PKR menang 1, DAP menang berapa kursi je, Amanah 1-2. Sebab daripada 800,000 pengundi Cina, yang sebelum itu keluar, masa PRN 2022, 400,000 je keluar. 400,000 sahaja keluar. Masa PRN 2022. Bila PRU 15, 800,000 balik keluar. So kalau kira pengiraan itu, Barisan Nasional cuma menang 19 kursi saja, bukan 40. So Anwar sekarang, dia nak pengundi Cina keluar. Sebab itu dia buat, saya ingat dia datang Johor, saya dimaklumkan tadi 15 program dia buat. Banyak program. Dan banyak program ini dekat pengundi-pengundi DAP lah. Tadi dia berucap pun, dia punya pelat pun macam pelat bahasa Cina dia cakap tuan-tuan. Ya bang. Calon N13 Simpang Jeram tuan-tuan. Allahu Akbar. Simpang Jeram, betul. Bukan Simpang Renggam tuan-tuan. Saya pertama kali nampak saudara Awang tadi berucap. Saya bila first impression tuan-tuan, perempuan, bila nampak saudara Awang ni saya sukalah. Saya suka. So, kalau saya pengundi Simpang Jeram ni memang saya undi dia lah tuan-tuan. Nampak daripada tengok cara dia berucap dan semua. Saya tengok saudara Awang berucap lebih mesra, lebih disukai dan lebih tenang daripada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, saya tengok dia berucap. Tuan-tuan tengok dia berucap tadi tak tuan-tuan? Serabut, sikat rambut pun tak sikat. Macam mana, macam sakit pun ada saya tengok. Kelang kabut Anwar Ibrahim tadi dia berucap tuan-tuan. Dia cakap apa tadi tuan-tuan? Dia kata, tadi saya dengar dia berucap. Dia kata, ini Johor dia kata. Kalau menang pun dia jadi Perdana Menteri, kalau kalah pun dia jadi Perdana Menteri, dia cakap tuan-tuan. Dia cakap macam tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apa? Maksud dia tak kisahlah. Betul tak? Tak ada apa-apa efek kesan pun pada dia kata. Kalau tak ada apa kesan pada dia, dia pun tak kisah. Kita pun kisah ke nak bagi undi pada dia tuan-tuan? Baik tak payah, betul tak? Kita bagi dia menang pun dia tak kisah, dia kalah pun tak kisah. Baik kita bagi dia kalah je lah, dia tak kisah. Tapi sebenarnya saya ingat dia bukan tuju pada kita tuan-tuan. Dia tuju pada siapa tuan-tuan? Dia tuju pada timbalan dia. Timbalan orang sebelah dia. Dia kata jangan cakap lebih-lebih, dia kata. Nanti kalau menang ke kalah aku Perdana Menteri juga. Esok kan kalau nak minta projek, minta dengan siapa? Tuan-tuan mungkin itulah maksud dia barangkali tuan-tuan. Lepas itu, petang semalam ke tak salah saya, dia umum manifesto. Manifesto dia umum. So saya pelik tuan-tuan. Apa benda lagi PH ni nak umum manifesto Ustaz? Dulu bukan dia dah umum manifesto, betul tak? Dia tunai ke tidak? Dah dulu punya pun tak tunai. Ini Mazli ni yang dia orang kata nak jadi Menteri Besar Johor ni. Tuan-tuan nak bagi ke dia jadi Menteri Besar Johor tuan-tuan? Itu yang saya cakap Simpang Renggam itu. Bila nak masuk Simpang Jeram ni, saya teringat Simpang Renggam. Sebab Mazli tu cakap dulu kalau PH menang, tol Simpang Renggam tu ada ke tak ada tuan-tuan? Dia kata dihapus, tapi tak hapus juga. Macam Ustaz cakap tadi PTPTN dan sebagainya. So apa benda lagi ni nak cakap pasal manifesto ni? So kita dengar dia cakap hancing je lah mungkin tuan-tuan. Dia sembang je lah.
Tapi saya nak ulas sikit lah. Alang-alang kita buat live ni. Saya nak komen sikit pasal manifesto dia. Sebab saya nampak tadi BN Barisan Nasional tak ada komen sangat. Dia komen secara on the surface sajalah. Ada 9 manifesto dia. Saya nak komen satu aja. Pasal kesempitan masa, tuan-tuan. Dia kata pasal hospital. Tuan-tuan dengar pasal skim kesihatan ni. Dia janji, dia kata dia nak bagi skim insurans kesihatan kepada 500,000 orang Johor. Skim insurans ni tuan-tuan adalah pakai hospital swasta, betul tak? So saya nak tanya mereka ini, buat apa kalau nak bantu orang miskin, buat apa pakai hospital swasta, betul? Orang miskin tak pergi hospital swasta, betul tuan-tuan? Orang miskin pergi hospital kerajaan. So patutnya kita tambah kapasiti hospital kerajaan. Betul tak? Saya pernah bawa isu ni di Selangor, negeri saya. MB Selangor ni bukan Johor, tuan-tuan. Tapi dia pergi balik Johor, orang tak nak dengar cakap dia, tuan-tuan. Dia negeri saya, dia buat hal, tuan-tuan. Di negeri saya, dia jadi MB, dia nak pacak ladang babi, tuan-tuan. Kita tak bagi. Dia balik Johor, dia berani ke tak nak pacak ladang babi di Johor? Tak berani pula, tuan-tuan. Dia berucap. Di Selangor, dia buat skim kesihatan macam tu lah. Dia pergi beli insurans. Lepas itu bagi pada orang pergi hospital swasta. Dia kata sebab hospital kerajaan ni dah penuh, dia kata. Tapi saya cakap macam ini. Satu, itu tidak menyelesaikan masalah kita. Ramai orang miskin pergi hospital kerajaan. Patut kita tambah bajet hospital kerajaan ini. Dan tambah kapasiti, bukan bagi duit pada hospital swasta melalui insurans, betul tak? Ini apa dia buat kajian persekutuan? Ini saya nak cakap pada Anwar Ibrahim. Apa dia buat? Dia potong bajet kesihatan. Itu hari 3 bilion, tuan-tuan. Bajet Kementerian Kesihatan yang mana ubat lah, bayar overtime lah, nurse lah, dia potong 3 bilion. So macam mana dia nak tolong orang-orang miskin pergi hospital? Dia pergi Johor nak beli insurans pula dah, nak perkasakan hospital swasta. Ini tak masuk akal. Kalau dia buat macam itu, yang untung siapa, tuan-tuan? Syarikat insurans dengan hospital swasta lah. Dan mereka ni, syarikat insurans dengan hospital swasta ni, dia ada motif keuntungan, betul tak? Dah kita kerajaan kena bayar keuntungan dia berlipat-lipat macam mana ni? Setiap tahun kalau premium ni naik, macam mana kita nak tanggung? So daripada buat itu, jangan potong bajet hospital persekutuan, betul? Itu patut dia buat, bukan potong berapa 3 bilion persekutuan punya hospital. Lepas tu pergi beli insurans, suruh kita pergi hospital swasta. Alih-alih nanti syarikat swasta, hospital swasta ni yang untung, dengan jual insurans ni yang untung. Kerajaan kena bayar, tuan-tuan. Ini yang saya rasa apa yang dia buat ni tak betul. Lepas saya bising, kita bising lah. Orang PAS bising. Berbulan-bulan kita bising, dia potong 2 bilion bajet ni kan. Baru 4 hari lepas, Kementerian Kewangan umum dia kata, oh tak jadilah potong 3 bilion. Baru dia umum. Lepas kita ni bising. Tak jadi potong 3 bilion, potong 500 juta pula dah. 500 juta tu banyak ke sikit, tuan-tuan? Banyak juga. Sebab itu saya nak cakap pada Anwar Ibrahim dengan kajian PH ni. Jangan potong langsung bajet kesihatan, betul tak? Tak payah belilah insurans ni. Sebab yang kayanya insurans ni, syarikat insurans dengan hospital lah, hospital swasta, buat apa kerja dah. Kalau kita bayar premium ini tiap-tiap tahun, dalam 10 tahun boleh buat hospital baru, tuan-tuan. Saya tak tahu berapa dia bayar premium. Itu pasal saya nak cakap, bila dia buat manifesto ni, kepentingan siapa yang dia tengok ni sebenarnya? Kepentingan kita ke kepentingan syarikat-syarikat ke? Saya tak tahu, kena tanya dia lah, tuan-tuan. Ini apa yang dia buat ni tak masuk akal. Lepas tu keadaan ekonomi pun tak bagus. Dia cakap keadaan ekonomi bagus, keadaan ekonomi bagus. Dia kadang-kadang bila dia pergi satu ceramah, dia kata keadaan ekonomi bagus. Pergi ceramah lain, dia kata kita dalam krisis. Dia kata, so mana satu mana ekonomi bagus ke dalam krisis, betul tak? Sebab itu saya cakap, dia ni cakap kejap lain, tuan-tuan. Kita boleh percaya ke? Tak boleh percaya dia ni, tuan-tuan. Sebab itu kita kena tolak dia ni lah, tuan-tuan. Hari ini,
Bukan saja dia potong bajet Kementerian Kesihatan, bajet Kementerian Pendidikan Tinggi pun dia potong, tuan-tuan. 2 bilion. 2 bilion ni banyak. Kementerian Pendidikan Tinggi ni lah budak-budak, anak-anak muda pergi universiti, betul tak? So macam mana pula Anwar Ibrahim kata dia nak jaga anak muda lah, anak muda harapan lah, apa benda, tapi bajet Kementerian Pendidikan Tinggi untuk anak muda mahasiswa 2 bilion potong. So apa dia cakap ni? Tapi bajet DAP potong tak, tuan-tuan? Bajet LRT Pulau Pinang 17 bilion. Dia potong bajet hospital kita, bajet Kementerian Pendidikan Tinggi 323 bilion. Tapi bajet buat IC, tuan-tuan, yang mafia korporat itu saya dah cakap banyak kali, berapa? 1-2 bilion. Kalau kita ada krisis, kita tak ada duit, nak spend duit untuk kesihatan rakyat dulu ke ataupun nak buat IC, tuan-tuan? Kesihatan dululah, betul tak? So mana priority dia? Sebab itu saya suruh cancel projek-projek yang terlibat dengan mafia korporat ni, betul tak? Itu dia tak cancel, teruskan juga. Apa jadi dengan kes mafia korporat? Dia duduk bising. Itu hari dia cakap, ucap lagi Anwar. Dia kata orang kita asyik gatip DAP dia kata. Lepas tu dia kata orang DAP adalah orang, dia cakap, dia kata orang DAP tak gatip pun pasal orang Melayu. Betul ke? Mana awak tahu DAP tak gatip Melayu? Sebab orang DAP itu hari saya dengar dia berceramah, dia tak cakap dalam bahasa Melayu, kita pun tak faham. Betul, tuan-tuan? Ada tak tuan-tuan tengok? Ada satu ceramah, saya tak tahu. Saya ingat polis kena pergi siasat video tu dan kena tangkap tu 3R tu yang dia cakap apa? Ini demi Allah, demi penyatuan perpaduan ummah. Ada tak tuan-tuan nampak? Itu. Ada kan? Cuba tengok ceramah tu yang baru ini ke yang dulu punya, saya tak tahu. Tapi kalau yang lama punya pun, saya ingat tu ceramah 3R tu, betul? Apa sal tak angkut, betul tak? Dia cakap ini, orang Melayu berucap demi Allah, demi penyatuan perpaduan ummah, demi Melayu apa ni, lepas tu tiba-tiba ambil duit, dia cakap, betul tak? Itu racist tu, saya nak cakap. So kepada pihak berkuasa, kalau betul-betul neutral, pergi tangkap orang tu 3R. Betul tak? Tak boleh ceramah macam itu. Tapi kita tak faham buat dia dalam bahasa Cina. Tapi ditranslatekan jadi macam itu. Tak boleh, itu 3R. Anwar berucap itu hari, dia kata apa? Dia kata, Melayu, mana yang tak sokong DAP ni, dia cakap. Saya tu terbalik. Saya nak cakap pada Anwar Ibrahim, Melayu mana yang sokong DAP ni, betul tak? Melayu mana yang sokong DAP, kita dah tahu perangai DAP, tuan-tuan. Melayu yang sokong DAP, pak-pak dia tu lah, betul tak? Sekarang dia menggelabah, tuan-tuan, di Johor. Sebab apa dia menggelabah? Sebab kalau pengundi DAP Cina tak keluar, dia kalah. Masa PRN yang lepas, PRN 2022, Barisan Nasional menang 40 kursi, time tu saya berkempen ada di sini. Sebab separuh daripada pengundi PH tak keluar. So kawasan-kawasan PH semua, PKR menang 1, DAP menang berapa kursi je, Amanah 1-2. Sebab daripada 800,000 pengundi Cina yang sebelum itu keluar, masa PRN 2022, 400,000 je keluar. 400,000 sahaja keluar masa PRN 2022. Bila PRU 15, 800,000 balik keluar. So kalau kira pengiraan itu, Barisan Nasional cuma menang 19 kursi saja, bukan 40. So Anwar sekarang, dia nak pengundi Cina keluar. Sebab itu dia buat, saya ingat dia datang Johor, saya dimaklumkan tadi 15 program dia buat. Banyak program. Dan banyak program ini dekat pengundi-pengundi DAP lah. Tadi dia berucap pun, dia punya pelat pun macam pelat bahasa Cina, dia cakap, tuan-tuan. Sebab dia cakap kepada pengundi-pengundi Cina, dia takut pengundi Cina tak balik. Kalau dia tak balik, kalau pengundi Cina tak balik, dia kalah, tuan-tuan. Dia kalah teruk. Kalau sama jadi macam PRN 2022, yang mana separuh pengundi Cina tak balik, dia kalah teruk. Kalau dia kalah teruk, itu pasal saya cakap.
Kalau dia dapat lebih sikit kursi daripada Zahid Hamidi, tuan-tuan, ini Perdana Menteri lawan timbalan Perdana Menteri, tuan-tuan. Perdana Menteri lawan timbalan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri menang, katakan. So apa jadi pada Anwar, tuan-tuan? Patut dia menyeruk bawah meja lah, betul tak? Buat malu muka je, betul? Dengan Zahid pun boleh kalah. Zahid yang ada macam-macam lah. Saya tak boleh sebut lah, tuan-tuan. Zahid kata dia terimpit. Dia sandwich, dia kata. Di pusat, dia duduk sebelah DAP. So dia terimpit, dia kata macam itulah. Tapi saya ingat Zahid pun terimpit dengan dia punya kes lah. Saya rasa begitulah, tuan-tuan. Itu dia takut lah. Dan kepada kita di Johor ni macam ni lah, saya ingat. Terutama di Simpang Jeram ni, tuan-tuan. Saya rasa dekat sini, saya dimaklumkan tadi pengundi Melayu ada 53%. Pengundi Cina ada 40 lebih persen, macam itulah. Kalau ikut rekod, undi Melayu kita tak boleh pecah, tuan-tuan. Undi Melayu tak boleh pecah. Kalau undi Melayu kita pecah, maka PH yang akan menang. Yang bertanding sini adalah Amanah. Amanah ni, PAN ni dia sokong siapa, tuan-tuan? Dia ni macai dia, betul tak? Macai DAP lah. Masa dekat parlimen, tuan-tuan, bila DAP bawa URA yang kita lawan tu, tuan-tuan, siapa yang sokong? PAN lah sokong. Kita tolak URA, dia sokong URA. Macam mana? Apa-apa DAP bawa semua dia ni, buat apa kita nak sokong dia? So kali ni di Simpang Jeram. Saya ingat yang sokong dia ini orang DAP lah. Tetapi kalau undi kita pecah, banyakkan orang Melayu sini saya tahu, PAS adalah yang kuat di sini di kalangan pengundi Melayu. Dan UMNO di Simpang Jeram ini, saya ingat nombor 3, betul tak? Banyak kali kita buat pilihan raya, PAS punya undi lebih tinggi daripada UMNO, betul? In fact, masa PRK yang lepas YB Salahuddin Al-Ayyubi meninggal, ingat kan? Kita buat PRK, lepas tu PRK tu UMNO tak letak calon, betul tak, tuan-tuan? UMNO tak letak calon. Dia bagi laluan kepada mana? Kepada PAN. So maksudnya UMNO dekat sini sebenarnya tak kuat lah. PAS yang kuat. So apa maksudnya? Maksudnya kali ni UMNO bertanding. Kalau dia masuk, dia bertanding, dia nombor 3, dia hanya pecah undi lah, betul tak? Jika UMNO masuk sini, UMNO original ni masuk sini pecah undi, maka dia dengan secara tak langsung bagi siapa menang, tuan-tuan? PH menang. Bagi PAN menang. Sebab tu saya nak cakap pada orang-orang UMNO di sini dan dekat sosial media. Sebab saya tahu di Johor ni banyak UMNO original, betul, tuan-tuan? Mereka pun tak suka DAP, dia orang pun macam saya juga. Macam ON ni pun tak suka DAP, betul? Saya tahulah ON ni tak suka DAP. Sebab dia pun tak suka Zahid, tuan-tuan. Kenapa saya tahu dia tak suka Zahid? Sebabnya, masa Zahid bertanding presiden dulu, saya nak cerita sikit. Zahid bertanding presiden lawan Tengku Razali. Tuan-tuan tahu tak siapa kempen manager Tengku Razali masa tu? Saya dengan ON lah. Tak percaya, tanya ON. ON, betul tak? Kau jangan tipu. Masa pertandingan presiden UMNO tahun 2018, tak salah saya, lepas UMNO kalah PRU 14, Tengku Razali masuk bertanding, saya yang pujuk dia. Saya kata, aku kena bertanding masuklah, kalau tidak Zahid jadi presiden tak boleh. Itu pasal Zahid marah saya. So saya dengan ON adalah campaign manager Tengku Razali. So Zahid tak suka saya. Lepas dia menang, lepas itu kita pergi PRU 15, kan? Lepas tu saya masuk majlis tertinggi, lepas tu saya tak setuju dengan dia, pergi pilihan raya bersama DAP, lepas tu saya lawan dia, ON pun lawan dia juga. Tapi saya kena pecat, ON tak kena pecat. Saya kena pecat, ON tak kena pecat. Kenapa, tuan-tuan? Tuan-tuan rasa kenapa? Mungkinlah barangkali dia ada payung ke apa, saya tak tahulah, tuan-tuan. Saya tak ada payung. So saya kena pecat. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, saya ingat itu ada hikmah je saya kena pecat.
Bila saya kena pecat, Allah SWT buka pintu saya bersama tuan-tuan. Itulah dia punya hikmahnya. Zahid pecat saya bersama tuan-tuan. So saya nak cakap di Simpang Jeram ini, kepada UMNO original, di Simpang Jeram ini, di Bakri ini, walaupun saya tahu UMNO, ketua bahagian UMNO yang tanding Datuk Azman. Datuk Azman, kalau awak masuk, sebab itu hari UMNO di sini dapat nombor 3 selalu. Awak susah nak menang. Bukannya saya nak underestimate, itu hakikat, betul tak? Hakikat. So kalau orang UMNO ini pergi pecah undi, PH yang menang. Apa jadi kalau PH menang di Simpang Jeram? Dia tambah kursi. Dan itu saya dah buat kira-kira dah Ustaz. Betul Saya kata kalau Cina keluar, dulu Cina tak keluar sebab UMNO, Anwar bukan Perdana Menteri dan DAP bukan dalam kerajaan. Masa PRN 2022. Sekarang Anwar Perdana Menteri, DAP dalam kerajaan, dia ada banyak sumber. Dulu dia tak berkempen sangat, sekarang dia berkempen. So mungkin kali ini pengundi Cina akan keluar beramai-ramai. Bila keluar beramai-ramai, maka ada kemungkinan dua-dua tak boleh dapat 29 kursi tuan-tuan. Kawasan UMNO sebenarnya adalah 20 saja. Dulu 40 kursi macam mana dapat? Tanya saya pergi berkempen dulu. Saya yang datang awal, tak percaya tanya veteran UMNO. Mereka yang bawa saya satu Johor sebulan sebelum pembubaran DUN. Saya dah kira. Kalau Cina keluar itu hari, tak dapat 40. Sebab Cina tak keluar, separuh tak keluar. Itu pasal kita dapat 40. Kali ni Anwar Perdana Menteri, DAP ada duit. Dia mobilize, susah untuk UMNO dapat 30 ke susah. Mungkin dia dapat 20 lebih, 25 kursi. Okey, saya bagi senario kepada orang UMNO. Katakan awak dapat 25 kursi. PH dapat lebih 1 kursi, 26 kursi. Kan? Dan awak rasa kalau itu keadaannya, Zahid akan suruh UMNO Johor bekerjasama dengan kita untuk buat kerajaan perpaduan ummah ke bekerjasama dengan PH tuan-tuan? PH. Saya dah cuba dengan kawan-kawan saya di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, di akar umbi pun UMNO original. Kita nak buat kerajaan penyatuan ummah. 14 campur 5, 19 dah boleh buat dah kerajaan perpaduan ummah, penyatuan ummah di Negeri Sembilan tuan-tuan. Tapi lepas tu Zahid ni dia pergi jumpa Anthony Lok, pergi jumpa Anwar Ibrahim, tak jadi. So itu masalah dia. Di Johor pun tuan-tuan rasa benda sama akan berlaku ke tidak? Samalah. Okey, senario dia. Kita menang sikit, berapa kursi katakan kita menang 5-6 kursi. 5 kursi lah. Zahid dapat 24 kursi. Ini PH dapat 26 kursi. Dia kena bergabung dengan PH. PH ada lebih 1 atau 2 kursi. Tuan-tuan rasa siapa menteri besar? On ke Mazli? Mazli lah. Kalau dia ada 1 lebih kursi daripada engkau, On tengok sini On. Ini kawan aku boleh cakap macam tu. Aku engkau je. Sebab dia sama-sama dengan saya lawan Zahid dulu. On, saya nak cakap. Ada kamu. Walah kamu MB lah sekarang kan. Tapi kawan tetap kawan. Kalau PH dapat lebih 1 kursi, On bukan menteri besar. Betul tak? Mazli menteri besar. Awak nak bagi ke Mazli jadi menteri besar? Itu yang berlaku. So sebab itu kita tak boleh bagi 1 kursi pun pada PH. Sebab itu di Simpang Jeram ini On. Pergi bagi tahu Azman ni. Janganlah beria-ria sangat, betul tak? Bagi tahu pada orang UMNO di Simpang Jeram ni supaya undi awang. Sebab kalau korang keluar, undi UMNO yang dapat nombor 3, yang menang siapa? Bukan korang, yang menang PH. Bila PH menang, dia dapat 1 kursi, esok korang tak cukup kursi. PH lebih kursi daripada korang. On tak jadi menteri besar. Yang jadi menteri besar si Mazli. So fikirlah bijak sikit, betul tak? Jangan jadi macam Anwar Ibrahim kelang kabut. Dekat Simpang Jeram ini dia kena strategik sikit.
kepada bagi tahu kawan-kawan kita UMNO original. Saya tahu UMNO Johor ni original macam saya, semua tak suka Zahid, saya tahu. So kepada siapa yang tak suka Zahid, dia memang nak bawa kita dengan DAP, kita tak setuju tuan-tuan. Kalau tak nak DAP menang, tak nak PH menang tuan-tuan, di Simpang Jeram ni bagi pada awang. Sebab kalau awak undi UMNO dekat sini, susah untuk dia menang. PH yang akan menang, awak kurang satu kursi, Mazli jadi MB. Itu hakikatnya di Simpang Jeram tuan-tuan. Lagi satu, kenapa kita kena undi PAS di 11 kawasan ni. Di 11 kawasan yang PAS bertanding. 11 kawasan ni, 10 kawasan kita lawan UMNO tuan-tuan. Satu kawasan di Kahang, kawasan Datuk Isyamuddin. Kahang ni di Sembrong. Dia selalu letak MIC dekat situ, saya tahu daripada dulu. Dekat situ kita lawan MIC. Saya pun banyak kawan dengan MIC, so saya nak cakap ni kan dia kecil hati pula. Tapi pada orang Kahang, bagi PAS lah menang, betul tak? MIC jangan kecil hati lah. Di Kahang, tu satu kursi. Lagi 10 yang kita lawan UMNO ni. Kepada orang-orang UMNO di Johor, saya harap undi PAS. Sebab apa? Sebab macam saya dah cakap tadi, kalau kita undi UMNO menang di 10 kawasan, dekat situ kita tak pasti selepas mereka menang, Zahid nak bawa mereka ni ke mana. Sama ada Zahid nak bekerjasama dengan PHDAP ke macam mana, kita tak tahu tuan-tuan. Kalau dia tak cukup kursi, dia akan kerjasama dengan PH, kita dah tahu tadi. Kalau dia tak cukup kursi, dia mungkin akan bentuk kerajaan solo tetapi masih bekerjasama dengan kerajaan pusat. Betul tak? Anwar dah warning tadi, aku Perdana Menteri habis nak minta projek nanti macam mana, betul tak? Dengan kes lagi, betul? So sebab itu tuan-tuan, kalau kita undi mereka, nombor satu last dapat DAP juga. Sama ada di negeri atau di pusat, betul? Tapi kalau kita undi PAS, garanti kita tak dapat DAP. Garanti 100%. Betul tak tuan-tuan? Kalau PAS menang, PAS akan bekerjasama dengan DAP ke tak? Confirm tak? Betul? Betul. Betul bang kan? Confirm. So baik ambil yang confirm daripada ambil yang tak pasti, betul? Undi UMNO di 10 kawasan ini, 11 kawasan ini kita tak pasti. Kalau tak cukup kursi, mereka bekerjasama dengan DAP di negeri. Kalau mereka tak cukup kursi. Kalau cukup kursi, mereka bentuk kerajaan di negeri tetapi masih bekerjasama di pusat. So dua-dua kita dapat DAP. So baik undi PAS menang 11 kawasan, confirm kita tak bekerjasama dengan DAP. Lepas itu kalau PAS menang 11, tuan-tuan. UMNO tak cukup kursi. Maka kita boleh tunjukkan kekuatan kita, bagi tahu kepada pengundi-pengundi Melayu supaya kita bagi tekanan kepada UMNO pusat, kepada Zahid ni untuk bekerjasama buat kerajaan penyatuan ummah di Johor ni. Setuju tuan-tuan? Katakan UMNO dapat 20 kursi, kita dapat 11. Saya tahu kawasan UMNO cuma ada 20. Dia orang tak usah tipu lah. 20 kawasan UMNO sebenarnya, bukan 40. Kita menang 11. Dia dapat 20 lebih, dapat 20. Bergabung dengan kita 31. So time tu kita cakap kepada UMNO pusat, UMNO Johor yang original ni boleh cakap, PAS ada 11. Kita ada 20 lebih, mari kita buat kajian penyatuan ummah di negeri Johor. Barulah kita mulakan penyatuan orang-orang Melayu di negeri Johor ni tuan-tuan. Itu yang kita nak, betul? Kalau tuan-tuan tak undi PAS di 11 kawasan, kita takkan dapat penyatuan ummah. Confirm. Zahid sama ada bekerjasama macam saya cakap tadi, di pusat ataupun di negeri. Kenapa kita kena buat penyatuan ummah ni tuan-tuan? Nombor satu, orang kita berpecah lah. Di Selangor, bila ada perpecahan undi Melayu, macam-macam kita dapat. Kita dapat ladang babi, kita dapat UEC, kita dapat URA, macam-macam tuan-tuan. Menteri besar saya ni yang daripada Johor ni. Saya ingat tuan-tuan pun tak mengaku dia daripada Johor lah, betul tak? Tuan-tuan mengaku ke dia daripada Johor tuan-tuan? Orang Johor pun tak mengaku dia daripada Johor lah.
Orang Selangor memang tak mengaku dia orang Selangor pun. Sultan saya bertitah tuan-tuan 3 kali tak nak ladang babi. Mereka ni bawa juga. Macam itulah mereka tuan-tuan. Sebab itu kita kena tolak mereka ni tuan-tuan. Satu, saya nak mulakan UMNO ada cakap, dia kata kenapa PAS tak bertanding terus dekat Johor ni, mana boleh macam tu, betul tak? Dia suruh kita tak bertanding pakai lambang dia lah, apa benda lah. Mana boleh macam tu. Ini idea budak-budak Zahid lah ni. Kan? Ini budak-budak AMDAP Zahid ni ada segelintir je tuan-tuan. Dekat PWTC tu. Bukan UMNO Johor UMNO Johor ni original. Ni pada budak AMDAP ni. Dia kata PAS jangan bertanding, dia kata. Bertanding kalau nak bertanding pakai lambang BN. Lepas tu bagi mandat kepada Zahid Hamidi untuk tentukan gabungan selepas menang pilihan raya. Saya nak cakap pada budak-budak AMDAP ni, kepala otak dia. Betul tak? Mana boleh macam tu. Kita bertanding juga. Dan kita berbesar hati. PAS berbesar hati. Dan PAS cakap kepada kawasan-kawasan yang Perikatan Nasional tak bertanding. Kita undi Barisan Nasional. Nampak tak tuan-tuan? Betapa kita besar hatinya untuk membantu mereka. Betul? Ingat senang ke PAS nak cakap macam tu? Betul tak Tok? Ingat orang UMNO tak ada kutuk PAS ke? Betul tuan-tuan? Berpakul-pakul kita kena, betul tak? So tak apalah. Kita berperang-perang dulu, berbakul-bakul kena. Tetapi maksud saya susah untuk PAS bagi orang kata tawaran sebegitu. So sebab itu pada orang-orang UMNO pun yang saya cakap tadi, di 11 kawasan ini undilah PAS supaya kita boleh buat penyataan ummah dan supaya kita boleh mulakan gelombang ini. Dan saya yang pertama kali cadangkan dalam ucapan saya setahun lebih yang lepas di Selangor supaya PAS jadi Perdana Menteri. Saya cakap kenapa PAS kena jadi Perdana Menteri dan Menteri Besar Selangor, saya cakap. Sebab tak boleh bagi orang lain, Ustaz. Bagi orang lain habis sakaunya tuan-tuan. Saya kata kita kena undi PAS, bagi PAS kuasa. Sebab dah sampai masanya PAS memegang kuasa sebab kita dah try parti-parti lain tuan-tuan. Semua kita dah try parti lain. Anwar Ibrahim pun kita dah try. Dia kata sakau, rasuah lah. Dengan orang lain punya rasuah dia cakap tuan-tuan. Tapi gabungan parti dia sendiri dalam DAP ada kes rasuah tak? Ada. Terowong ajaib tu bukan kes tu, betul tak? Yang kawan dia duduk sebelah tu ada kes tak tuan-tuan? Ada, tapi dia tak sebut, betul? Bab orang lain punya rasuah dia sebut, bab dia punya sendiri dia tak sebut. Itu masalahnya. So kalau kita nak betul-betul nombor satu, perlu kita undi PAS dan perlu letak PAS di persada paling tinggi kali ini. Nombor satu sebabnya sebab penyatuan ummah. Satukan balik orang-orang Melayu. Yang kedua, kita mahu tentang betul-betul rasuah ni sebenar-benarnya. Kalau kita nak tentang rasuah sebenar-benarnya, kita kena letakkan parti yang paling bersih sekali daripada rasuah di negara ini tuan-tuan. Betul? Parti apa yang paling bersih sekali daripada rasuah di negara ini tuan-tuan? PAS lah. Ada tak parti lain boleh mengaku dia paling bersih daripada rasuah di Malaysia ni? Saya nak cabar. Mazli. Mana dia? Dia boleh mengaku tak PKR parti paling bersih rasuah? Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. DAP boleh mengaku tak parti paling bersih rasuah? Boleh tak? Tak boleh. UMNO. Tak payah cakap lah. UMNO boleh bersih daripada rasuah. Saya dah cakap dulu. Saya tulis buku pasal ini. Saya kata UMNO kalau nak bersih rasuah kena jadi pembangkang satu penggal. So yang perasuah-perasuah semua cabut, saya kata. Baru kita boleh bersihkan. Tetapi untuk kita bersihkan betul-betul rasuah. Kepada orang bukan Melayu pun. Sebab saya tahu yang tak suka rasuah ni bukan saja orang Melayu. Orang bukan Melayu pun tak suka rasuah. Kepada orang Cina, orang India yang tak suka rasuah, kalau betul-betul nak tentang rasuah, maka undilah parti yang paling bersih daripada rasuah di Malaysia ini. Supaya baru kita boleh buat reform yang betul di negara ini, tuan-tuan. So di Johor ini dan di Simpang Jeram ni terutamanya, kepada tuan-tuan, tak kira lah Melayu, Cina, India, UMNO, dan semua orang lah tuan-tuan, saya gesa untuk undilah saudara awam, bukan saja dia orang PAS, tetapi dia ni memang orang yang disukai lah, saya ingat tuan-tuan.
Saya ingat kalau tuan-tuan undi dia menang jadi YB, kita tengok dia pun kan sejuk hati betul. Kalau tengok Anwar Ibrahim tu, Allah. Lari kita tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Okey tuan-tuan, dengan itu tuan-tuan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Terima kasih tuan-tuan.